Okey Aish, ingat tau, hari ni kita nak pergi beli belon. Beli apa lagi? Beli kek. Kek. Kita nak beli semua tu untuk buat birthday ayah. Ayah. Betul? Makan saya sama-sama. Okey, tapi nak beli ni tak boleh beli apa? Beli toys. No. Beli kek. Tak boleh. Okey. Beli toys, beli kanti, no. Nak belon yang banyak-banyak 3 sampai melon. Banyak. Okey, banyak. Lepas tu nanti kita nak gantung dekat sana kan? Janji Tak ada beli toys Janji. Saya lapar ni. Aish lapar. Kita tunggu ayah makan lah kan nanti kan? Okey. Mama jangan malas. Alright. Nanti sudah ayah nampak. Bye-bye. Tadi Shantan ambil toys. Ni dah tumpah dah. Adik? Okey. Main buka. Tak boleh. Okay, sekarang kita dah dapat belon. Tapi masalahnya belon ni orang ni tak boleh nak isi gas helium. Gas dia dah habis. So kita kena tiup sendiri. Dah lah budak ni pergi tumpahkan air belon. Tak pasal kena beli. Mami dah cakap dah kita tak boleh beli toys Aish. Nak beli belon ayah saja. Kenapa buat macam tu? Beli kek ayah saha? Nanti semua. Makan. Bila ambil rebel Adik nak yang tu. Ni coklat. Dekat sini lah. Baby besar. Macam mana nak tiup? Macam mana nak tiup? Ni. Dia tiup. Ya Allah, tengoklah Bibi. Habis lah tangan-tangan bersama. Sebab dia metalik kan. Belah, dia orang tengah seronok main belon tu. Dia orang main dulu. Ayah, belon. Okay. Jadi ayah. Apa ni Aish? Happy birthday ayah. Ya ayah, ini ayah. Yang cantiknya. Ayah. Wah, kenapa? Aish tak tiba? Wah, cantiknya Aish buat apa ni? Wah, belon. Wah. Tengok ayah tengok. Hai. Adik. Wah. Happy birthday ayah. Happy birthday ayah. Happy birthday ayah. 1, 2, 3.
Makan nasi dulu lah.